11 bulan kerja di Arab Saudi, balik Malaysia dah pun berjaya tebus 60 gram emas dengan keuntungan sebanyak 26%. Alhamdulillah, sementara ramai yang sedang menikmati dividen ASP, tabung haji dan KWSP sekitar 6% dalam masa setahun, ada penyimpan emas yang sudah pun untung sebanyak 26% hanya dalam masa 11 bulan. Tahniah saya ucapkan kepada Encik Ridwan yang telah mengambil tindakan bijak memulakan simpanan emas pertama dan terus istiqomah. Betul ke 26%? Okey, jom sama-sama kita kirakan. Belian emas 60 gram beliau dibuat pada 1 April 2024 bersamaan dengan RM22,123 iaitu RM386 segram. Harga emas semasa 60 gram hari ini bersamaan RM27,838 iaitu bersamaan RM464 segram. Jadi keuntungan kasarnya bersamaan RM5,715 iaitu sebanyak 26%. Walaupun bekerja di luar negara sekalipun, tiada masalah untuk tuan-puan menabung emas dengan public gold. Ingat, beli emas mesti dapat emas. Teringat saya pantun pakar kewangan nombor 1 Malaysia iaitu Tuan Azizi Ali yang merupakan seorang mentor wang. Beliau pesan, dulu pilih ubi, sekarang pilih beras, dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Sekiranya tuan-puan masih tercari-cari satu platform yang mudah untuk menabung emas, pilihlah syarikat pengeluar emas yang terbesar di Malaysia iaitu Public Gold yang mempunyai kilangnya sendiri. Harga emas takkan tunggu kita tuan-puan, jadi macam mana kita nak mula menabung emas? Boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas sesuai dengan bajet tuan-puan.